Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita dah sampai MAB Autopart. Okey, jom kita masuk dalam, kita tengok apa yang ada. Kita tunggu bos sampai dulu, dia buka pintu, kita terjah masuk dalam. Okey guys, jom. Okey, dari Perlis sampai sini ya, Wangsa Maju. Okey, ini saudara Adami ya, pemilik MAB Autopart. Kedai selalu kita operasi macam mana? Okey, kedai kami buka 6.30 petang. Setengah petang kan? 6.30 petang. Macam nak order barang ataupun buat motor, di bawah ni ada nombor telefon motor Adami. Tempat yang banyak macam motor apa bos? Saya sebelum ni jual NWAP punya barang. Lepas tu baru start main S-Max. Saya pun baru ambil S-Max. Nak jual barang S-Max pula apa ni? Okey guys. Macam siapa-siapa yang cari barang S-Max, macam saya duk pakai sebelum ni. Sebelum ni saya duk terima barang push, pasang sendiri. Hari ni saya main di Wangsa Maju, kita pasang ni di kedai. Okey, ini saya nak pasang master pump RCS 19. Kebanyakan barang di kedai MAB, barang S-Max, NVX, apa-apa barang saja boleh roger kepada bro kita. Dan insyaAllah dia akan balas. Apa-apa harga memang terbaik bos. Memang saya duk ambil barang banyak, semua dekat dia kebanyakan tu. Okey guys, kita layan semua apa barang kedai ni ada. Jom kita tengok. Okey guys, bagi mendapat info-info dan barang-barang terkini dari MAB, boleh follow FB ya. Follow FB MAB. Dah follow tu, like lah ya. Okey, bagi yang berada di sekitar KL, boleh datang terus, mai kedai terus ya. Kedai MAB dekat mana tu? Okey, kedai MAB ni dekat setapak Jalan Usahawan Danau Kota. Bagi yang duduk luar KL tu, boleh je search je dekat phone kita tu. Map tolong bawa sampai depan kedai. Okey, bagi yang nak order post pun boleh saja roger dekat Bro Adami. Ni nombor telefon ni ya. Kalau tak sempat ambil, masuk di ruang description. Okey, terus masuk link dia. Okey, bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Jom layan video sampai habis.